Isu penyalahgunaan dadah dan rokok elektronik atau vape dalam kalangan generasi muda memerlukan penyelesaian tuntas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan tindakan serius diambil bagi membantras gejala itu. Menurut Perdana Menteri, masalah yang berlarutan sekian lama itu belum menemui penyelesaian berkesan walaupun pelbagai pendekatan digerakkan sebelum ini. Carilah jalan kaedah mana lagi. Apakah perlu dana, adakah perlu kaunseling, ada perlu dakwah, beritahulah. Kerana puluh tahun kita fikir belum selesai. Dan betul ada anak Cina, ada India, banyak juga di kalangan anak India, tapi lebih parah di kalangan anak-anak Melayu. Membunuh jiwa mereka dari kecil. Beliau berucap pada seminar kenegaraan Malaysia Madani, Guru Pemangkin Patriotisme Negara di Putrajaya. Awal bulan lalu, Buletin Utama mendedahkan setitik cecair vape yang mengandungi dadah sintetik jenis Magic Mushroom dijual secara haram dalam kalangan pelajar serendah RM1, termasuk penjualan di media sosial. Bukit Aman dalam pada itu mengakui terdapat pelajar sekolah seawal usia 13 tahun dikesan menggunakan vape yang mengandungi bahan terlarang itu. Justru PDRM menyokong langkah beberapa kerajaan negeri mengharamkan penjualan vape. Sementara itu, 3 kementerian akan bekerjasama menguatkuasakan tindakan tegas terhadap penjualan cecair vape secara dalam talian. Ia melibatkan Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup serta Kementerian Komunikasi. Satu mesyuarat dalam masa terdekat untuk membincangkan pelaksanaan penguatkuasaan terhadap produk-produk larangan termasuk jualan cecair yang dipercayai mengandungi dadah yang dilarang melalui aplikasi atau platform-platform media sosial dan juga secara dalam talian. Hasil perbincangan akan dirujuk kepada Jemaah Menteri untuk merumus tindakan terhadap penjual dan juga platform digital berkenaan.